susah lah. Kau kena faham. Ayam goreng Muiz mungkin tak dapat tender, tak boleh bagi tender ayam banyak lagi ke apa kan? Macam supply ayam yang dalam kondisi yang banyak dengan harga yang okey. Tak, mungkin tak dapat lagi. Tapi so, kalau dengan konsisten support memang boleh pergi. Betul. Kalau kau betul-betul nak support ekosistem lokal ni, tak ada masalah. Tak payahlah beli tak payah beli barang-barang yang sana. So maksudnya kau duk huha-huha pasal boycott pun, kau sendiri tak buat jugalah. Sebab kau tak menjadi sangat benda ni. Betul. Sebab tu jangan jadi hipokrit. Jangan jadi orang yang sebabkan dia macam ni lah guys. Bila tengah trend pasal Palestin ni, dia bukan jadi kontroversi. Ini POV aku jugalah. Betul. Tak ada kena dengan siapa. Okay. Kalau betul-betul kita ni enhance, kalau betul-betul kau nak boycott, kau patut beli je produk-produk tempatan. Betul. Kau tak perlu nak pergi. Aku tengok sekarang ni pun dah ramai je pergi Starbucks balik. Betul. McD pun dah beratur balik. Sama tak macam dulu, kalau kita ingat dulu kes-kes masa dulu kita ada satu masa zaman dulu, kalau kau ingat lah.